Okay guys, ramai yang cakap yang mereka dah kontrol diet mereka berada dalam kalori defisit tapi berat badan masih tak turun. Bila saya review apa yang mereka makan setiap hari, memang tak banyak makanan yang dimakan, tetapi setiap makanan tu mengandungi kaloris yang sangat tinggi, tak berbaloi dengan portion yang dia makan tu. Jadi dalam video hari ni saya nak kongsikan 5 makanan yang tinggi kaloris yang wajib kita elak sepanjang tempoh diet kita. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani, saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, first of all, kita jangan confuse diet yang sihat dengan diet yang rendah kaloris. Dalam erti kata yang lain, diet yang sihat juga boleh mengandungi kaloris yang sangat tinggi dan juga boleh membawa kepada kenaikan berat badan. Basically sepanjang diet anda perlu elakkan makanan yang tinggi kaloris dan juga makanan yang susah untuk kita estimate berapa bilangan kaloris dia. Jadi guys, makanan yang pertama yang wajib kita elakkan sepanjang tempoh diet kita adalah makanan yang berasaskan santan. Santan sendiri dikira makanan ataupun lemak yang sihat yang mengandungi medium chain triglycerides, tapi isunya adalah dia mengandungi kaloris yang tinggi. Apabila kita makan macam nasi lemak ataupun masak lemak yang kuah kuning-kuning tu, kaloris dalam kuah tu yang tinggi. Dan yang lagi susah, kita tak boleh nak agak berapa banyak santan yang digunakan dalam setiap hidangan tu. Jadi sepanjang tempoh diet kita, sangat disarankan untuk kita avoid makanan-makanan yang berasaskan santan, especially kuah-kuah kuning-kuning tu, sebab walaupun dia sedap, sangat susah untuk kita estimate berapa kaloris ada dalam hidangan tu. Makanan kedua yang wajib kita elak sepanjang tempoh diet kita adalah roti canai. Tetapi sebenarnya adunan roti canai ni dicampur dengan minyak ghee dan juga butter, dan juga lepas makan tu kita akan makan dengan kuah gulai lagi. Kalau kita makan 2 ke 3 keping campur dengan gulai-gulai tu, campur lagi dengan teh tarik, memang habis kaloris seharian kita tangtu sahaja. Masalah dia adalah dia tak kenyang lama dan dia mengandungi kaloris yang tinggi. Ni contoh makanan klasik yang nampak macam ringan tetapi berat dalam kaloris. Makanan yang ketiga yang wajib sangat-sangat kita elak sepanjang tempoh diet kita adalah makanan yang berasaskan kacang. Ni sangat menarik sebab kacang ni dia tinggi dalam protein dan juga tinggi dengan lemak yang sihat. Tapi pada masa yang sama, kacang segenggam ni juga sangat tinggi dengan kaloris. Contoh makanan yang berasaskan kacang adalah seperti peanut butter, kacang goreng dan juga kuah kacang sate. Masalah utama dengan kacang ni adalah portion control. Bila kita makan kacang ni, tak mungkin kita makan secara sedikit. Anda makan sedikit je kacang, anda rasa tak cukup, tetapi sebenarnya kaloris tu dah sangat tinggi. Jadi kacang-kacang ni dianggap sihat, tapi dalam konteks diet kalori defisit, kalau boleh elakkan terus. Dan makanan yang keempat yang wajib kita elak sepanjang tempoh diet kita adalah susu pekat manis. Contoh minuman yang selalu guna susu pekat manis adalah seperti teh tarik, extra juice yang campur susu dan juga jus buah yang ditambah dengan susu. Semua ni kita panggil liquid calories. Masalahnya adalah dia tinggi gula, dia tinggi kaloris tetapi dia tak kenyang. Anda boleh telan 600 ke 700 kaloris dalam beberapa saat dan masih rasa lapar selepas tu. Inilah antara sebab paling commonnya orang susah nak turun berat badan, dan vice versa tu adalah betul, meaning orang yang turun berat badan dengan hanya potong minuman-minuman gula pun dah boleh start turun berat badan. Dan makanan yang kelima yang wajib kita elakkan sepanjang tempoh diet kita adalah sos-sos dan juga dressing salads. Ramai orang dah claim dah makan healthy, dia makan salad, dia makan high protein ayam dan sebagainya, tapi dia top up pula kat atas tu dengan sos dan juga mayonis yang banyak. Kadang-kadang kaloris daripada sos yang kita letak tu lagi tinggi daripada kaloris makanan utama kita. Jadi kalau anda nak makan ayam ataupun nak makan salad, limitkan sos yang anda guna ataupun pilih sos yang rendah kaloris, contoh seperti mustard. Jadi guys, kesimpulannya, kalau anda duduk tengah diet tetapi berat struggle untuk turun, anda perlu cek balik makanan-makanan anda. Kemungkinan anda duduk makan makanan yang agak sedikit tetapi mengandungi kaloris yang sangat tinggi. That's the video guys. Saya harap suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.